Leong Nganga, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap pengerusi Pakatan Harapan, pengerusi DAP Kebangsaan, Saudara Lim Guan Eng dan seluruh pimpinan Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat CEC DAP, pemimpin veteran kita, Saudara Tan Sri Datuk Seri Utama Lim Kit Siang, rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, Yang Berhormat Abang Mat Sabu, pengerusi Parti Amanah Negara, Saudara Yvonne, Presiden APCO, rakan saya, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, Saudara Datuk Seri Saifuddin Nasution, serta semua tetamu dan rakan-rakan daripada parti-parti komponen, Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah Negara, Parti APCO, yang merupakan rakan sejati dalam Pakatan Harapan. Duta-duta besar dan para perwakilan kedutaan asing, dan paling penting para perwakilan DAP ke Kongres ke-18 pada hari ini, saudara-saudari, rakan-rakan media, salam sejahtera, salam Malaysia Madani。各位亲爱的同志们，来自全国各地行动党的代表们，大家早上好。Saudara Sekretari, Wanakkam. Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and representatives from the various diplomatic missions in Kuala Lumpur, a very warm welcome to all of you. I would like to acknowledge the presence of a few ambassadors, the Ambassador of the People's Republic of China, 中国驻马来西亚大使欧阳玉清大使， Ambassador of the Republic of Cuba, Ambassador of the Embassy of the Russian Federation, Ambassador of the Republic of Kazakhstan, Ambassador of the Republic of Sudan, Ambassador of Switzerland, Acting Deputy High Commissioner from the British High Commission, Deputy High Commissioner of the Republic of Singapore, and all other representatives from the various missions. Once again, I would like to thank all of you for your presence and for your concern on the development of the DAP. Thank you. Saudara dan saudari, hari ini merupakan satu hari yang sangat penting bagi DAP. Bukan saja kita mengadakan kongres untuk memilih kepimpinan baru, tetapi kita berada dalam satu tempoh masa yang cukup penting untuk negara, untuk kita mencorak hala tuju dan masa depan negara. Tadi, sebelum kita bermula kongres ini, kita mengadakan bacaan ikrar rukun negara. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini merupakan kali pertama dalam sejarah Kongres DAP bacaan ikrar rukun negara dikumandangkan. Pertama, ini selaras dengan dasar kerajaan. Di semua majlis-majlis rasmi kerajaan mesti ada bacaan ikrar rukun negara untuk mengingatkan kaki tangan awam ikrar kita kepada negara dan prinsip-prinsip yang memandu negara kita. Tetapi saya merasakan bahawa bukan saja kaki tangan awam
perlu membaca Ikrar. Ahli-ahli DAP juga patut membaca Ikrar Rukun Negara, kerana DAP mempertahankan dan mengangkat prinsip-prinsip rukun negara. Kita perlu menghayati setiap perkataan dalam bacaan rukun negara tersebut. Bukan sahaja 5 prinsip utama, tetapi ayat-ayat yang membentuk rukun negara itu perlu difahami, dihayati oleh setiap ahli DAP. Dan kita nak menegaskan sekali lagi bahawa DAP adalah sebuah parti rakyat Malaysia yang mendukung prinsip negara. Semua prinsip dalam rukun negara memandu perjuangan dan perjalanan politik DAP. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip ini adalah penting untuk membantu kita, terutamanya dalam konteks pada hari ini, di mana kita berada dalam kerajaan, menghadapi pelbagai cabaran, menghadapi pelbagai isu dan serangan, fitnah, tomahan daripada parti lawan. Perlu kita menegaskan, DAP adalah parti yang cintakan Malaysia. Walaupun kita tahu sejarah rukun negara ini dibentuk ataupun ditubuh, diadakan selepas strategi 13 Mei, satu sejarah hitam dalam negara kita. Tetapi kita mesti move on. Kita mesti mengangkat, membangunkan negara kita menjadi sebuah negara yang harmoni, aman dan membangun serta maju dan progresif di bawah yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Dalam tempoh 2 tahun yang lalu ini, dalam masa seminggu, pada 24 Mac, minggu depan, lengkap ataupun tanggal 20 bulan ke-28, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Beliau mengangkat sumpah pada 24 November 2022. Dalam tempoh 28 bulan ini, Malaysia telah kembali ada kestabilan politik. Kerajaan Madani pada hari ini semakin kukuh, semakin stabil, dan pelbagai perancangan boleh kita lakukan. Dan saya bangga mengatakan bahawa DAP menyumbang kepada kestabilan dan kekuatan kerajaan Madani pada hari ini. Kerana DAP tetap memeluk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sekuat mungkin, seperti dalam gambar ini. Datuk Seri boleh tengok gambar ni. Ini adalah gambar yang diambil di Bukit Gasing 1 jam selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah. Saya peluk kuat, Datuk Seri Anwar pun peluk kuat saya. Apa yang saya nak katakan daripada gambar ini ialah bahawa DAP akan tetap kukuh mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengangkat dan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita adalah rakan sejati. Kita tidak akan menikam daripada belakang. Kita akan memastikan sejarah hitam langkah Sheraton tidak akan berulang sama sekali. Ini janji daripada DAP. Walaupun kita ada pelbagai cabaran, pelbagai isu, tetapi kita akan pastikan kesetiaan dan perpaduan ini
mesti kita perkukuhkan. Kerana kita tahu, seperti yang pernah saya nyatakan, kalau kerajaan Madani ini berjaya, kalau Datuk Seri Anwar berjaya, maksudnya Malaysia akan berjaya. Dan kita lihat ada beberapa indikator dalam tempoh 28 bulan ini yang menunjukkan bahawa kita berada dalam landasan yang betul. Yang pertama, pencapaian kita dalam keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2024 meningkat 5.1%. Ini satu kejayaan ekonomi yang boleh kita banggakan. Tidak banyak negara dalam dunia, termasuk negara-negara ASEAN, yang boleh mencapai pertumbuhan ekonomi lebih 5%. Jadi ini adalah satu hasil daripada kestabilan politik. Ekonomi berkembang, ekonomi berjalan. Seterusnya, kita lihat bahawa jumlah pelaburan ke dalam negara kita yang diluluskan pada tahun 2024 adalah tertinggi dalam sejarah pelaburan dalam negara kita. 378.5 bilion ringgit. The total approved investment in the country was the highest ever in 2024 at 378.5 billion ringgit. Ini hasil daripada dasar kita yang mesra pelabur, hasil daripada usaha Perdana Menteri mengadakan hubungan diplomatik yang baik, mengadakan pelbagai lawatan ke negara-negara asing untuk menarik pelabur masuk ke dalam negara kita. Dan hasilnya 2024 kita mencatat angka yang tertinggi. Dan saya yakin ini bukan angka yang tetap, akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Seterusnya, bukan saja pelaburan, perdagangan kita meningkat. Perdagangan antarabangsa terus mengukuh. Dan kita boleh lihat pelabuhan Klang menjadi pelabuhan ke-10 tersibuk di dunia pada tahun 2024. Ini kena sebut dah sebab ini pencapaian Menteri Pengangkutan. Depan PM ini kena sebut. Biar PM ada tahu bahawa antara pencapaian Madani, salah satu dia bawa portfolio Kementerian Pengangkutan. Seterusnya, kita yang paling penting, kita lihat gaji median tahunan pada tahun 2024 telah meningkat ke RM32,940 setahun. Peningkatan 13% dalam tempoh 2 tahun sahaja. Ini maksud gaji rakyat Malaysia secara puratanya, secara penengahnya telah pun meningkat 13% dalam tempoh 2 tahun. Seterusnya, yang paling penting untuk golongan pekerja, dividen KWSP 2024 6.3%. Jumlah agihan 73.24 bilion. Jumlah dividen yang paling tinggi yang pernah diagihkan. Ini pencapaian, tetapi saya pelik. Kita bagi dividen tinggi, bagi kepada kaum pekerja. Ada 2-3 orang ahli parlimen yang tak puas hati. Dia tanya mengapa bagi begitu tinggi. Termasuk seorang ahli parlimen backbencher. Tapi tak apalah. Dia mungkin tak faham ekonomi. Dan yang seterusnya, kita lihat dari segi politik, kedudukan kerajaan Madani kukuh. Sejak 2008, tidak pernah mana-mana kerajaan membawa pindaan Perlembagaan Persekutuan dalam Dewan Rakyat. Dalam tempoh 2 tahun, 2 kali Ketua Majlis membawa pindaan Perlembagaan Persekutuan. Dan kita berjaya meminda Perlembagaan Persekutuan 2 kali berturut-turut. Yang pertamanya memperkasakan hak wanita dalam isu kewarganegaraan. Dan yang kedua, dia memartabatkan kebebasan institusi parlimen. Ini semuanya adalah indikator-indikator
yang kalau saya nak nyatakan banyak lagi indikator menunjukkan bahawa Malaysia berada di landasan yang betul. We are on the right track. Kita kena bagi tahu kepada seluruh dunia the return of Malaysia in the global stage. We are on the right track and right path. Ini penting. Ini sangat penting. Kerana kita terjelumus dalam kancah krisis politik bertahun-tahun. Daripada skandal 1MDB sehingga langkah Sheraton. Ketidaktentuan dasar, ketidaktentuan politik. Hari ini Malaysia berada landasan yang betul di bawah yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebagai orang politik, kita tidak naif. Dan kita jangan sesekali berada dalam keadaan delusional. Kita kena tahu bahawa angka-angka ini tidak akan bermakna kalau rakyat tidak merasainya. Kalau rakyat tidak merasai kemakmurannya, angka-angka ini tidak membawa makna yang besar. Dan kita kena mengakui bahawa pada hari ini, sokongan terhadap kerajaan belum cukup kuat. Sentimen positif kepada kerajaan belum cukup kukuh. Belum ada lagi feel good factor yang boleh membawa kepada satu keyakinan yang besar. Itu sebabnya kita mesti terus berusaha. Kita mesti terus bekerja. Terus memastikan bahawa ada reformasi dalam sistem pentadbiran. Mesti mengukuhkan ekonomi negara kita dan mengukuhkan pendapatan rakyat. Ini yang perlu kita bincangkan dalam kongres pada hari ini. Dan pelbagai usaha perlu dilakukan oleh kerajaan dalam tempoh 24 bulan yang akan datang. Dan saya nak nyatakan pendirian DAP. Kita mengharapkan bahawa kerajaan akan membawa 2 lagi pindaan perlembagaan persekutuan dalam tempoh 2 tahun yang akan datang. Iaitu yang pertama, meminda perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada maksimum 10 tahun. Ini merupakan tawaran dalam manifesto Pakatan Harapan pada PIU yang lepas. Kita bukan minta bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim berhenti, tetapi kita nak mengadakan satu pindaan ini supaya ini menjadi legasi Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa reformasi dalam sistem pentadbiran negara kita. Tetapi hari ini kita juga nak menegaskan bahawa DAP committed untuk terus menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus memegang jawatan Perdana Menteri selepas PIU ke-16. Walau apapun configuration politik yang baru, sama ada dalam model kerajaan perpaduan sedia ada atau mana-mana configuration yang baru, kita akan terus memegang kepada pendirian bahawa yang akan mewakili Pakatan Harapan menjadi Perdana Menteri, tidak ada calon yang kedua selain Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang keduanya, kita juga mengharapkan dan akan menyokong pindaan perlembagaan untuk melaksanakan pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Ini memang usaha berterusan yang sedang pun dilaksanakan oleh kerajaan. Minggu ini, Datuk Seri Azarina mengadakan lawatan kerja ke United Kingdom untuk melihat bagaimana pelaksanaannya di UK. Yang berhormat Ku Pei Tiong, Ahli Parlimen Kota Melaka, pun baru balik dari London malam tadi. Nasib baik dia sempat datang kongres. Kalau tak, dia tak akan dapat undi. Seterusnya, kita mesti mengukuhkan ekonomi kita. Kita mesti ada dasar berterusan untuk mengawal kos sara hidup. Kita tahu
Di serata dunia, isu kos sara hidup telah pun menjatuhkan banyak kerajaan, banyak parti pemerintah yang kalah dalam pilihan raya, dan faktor yang terbesar ialah kos sara hidup. Itu sebabnya fokus kita mesti mengawal kos sara hidup untuk memastikan inflasi tidak meningkat mendadak, mengawal inflasi, mengawal kos sara hidup, dan kos barangan tetap dapat dijaga, dan bekalan yang mencukupi. Ini kerja berterusan setiap minggu dalam kabinet kita bincangkan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan boreh guna rakyat. Bukan saja kita nak ada pekerjaan, tetapi pekerjaan yang berkualiti. Kita dapat meraih begitu banyak pelaburan. Kita nak sektor-sektor yang dapat memberikan gaji yang lebih tinggi kepada rakyat. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu menyediakan golongan bekerja yang dapat memenuhi keperluan pasaran. Itu di mana satu lagi portfolio di bawah DAP yang bertanggungjawab Menteri Sumber Manusia perlu menyokong dasar dan juga harapan daripada Perdana Menteri supaya kita perbanyakkan program TVET, fokus kepada latihan STEM, supaya kita dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi dan memberikan gaji yang tinggi kepada rakyat Malaysia. Sudah tentu banyak lagi pendekatan boleh kita gunakan untuk menambahkan pendapatan boleh guna rakyat. Umpamanya, kita memperkasakan sistem pengangkutan awam negara di merata bandaraya di seluruh negara, supaya kita menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam dengan kos yang cukup rendah dan dapat menjimatkan kos pengangkutan mereka. Seterusnya, kita nak menyokong usaha penstrukturan semula ekonomi negara yang lebih inklusif dan saksama. Pelbagai pendekatan dan dasar sedang dilaksanakan sebagai sebuah parti sosial demokrasi. Kita mahu kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua rakyat, kemakmuran bersama oleh semua, ataupun tema yang selalu digunakan oleh kerajaan Malaysia, termasuk dengan hubungan dengan negara-negara luar, bahawa Malaysia mahu common prosperity, kemakmuran bersama, supaya setiap rakyat Malaysia boleh menikmati kemakmuran dan kemajuan yang kita dapat bawa kepada negara kita. Dan yang paling penting, yang saya rasa yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita berikan kepada rakyat Malaysia menjelang PRU ke-16, ialah bahawa kita akan dapat memberikan harapan bahawa masa depan negara lebih cerah di bawah kerajaan Madani. Harapan adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau rakyat tak ada harapan, maka kita sudah tentu akan menghadapi kekalahan. Kita mesti memberikan harapan, mesti merealisasikan harapan mereka, bahawa di bawah kerajaan Madani, setiap rakyat Malaysia boleh berjaya sekiranya mereka berusaha gigih, bekerja keras, akan dilayan secara adil dan mendapat peluang yang saksama untuk berjaya dalam kehidupan, tanpa mengira kaum, agama ataupun wilayah. Di mana saja mereka berada, di mana saja mereka dilahirkan, di mana-mana pelosok dari seluruh negara, selagi mereka diberikan peluang, mereka berusaha, maka mereka boleh berjaya dalam hidup mereka. Ini harapan yang mesti kita berikan kepada generasi muda, bahawa masa depan Malaysia akan terang, akan cerah, dan mereka akan mempunyai sebuah kehidupan yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mencetuskan reformasi pada tahun 1998, memberikan harapan dan satu
inspirasi kepada begitu ramai golongan muda pada ketika itu, termasuk saya. Hanya umur 21 tahun ketika itu. Memberikan satu inspirasi dan harapan bahawa kita boleh berubah dari segi politik. Kita boleh berubah sistem politik negara kita. Tidak semestinya kita berada dalam satu pemerintahan kuku besi. Kita boleh mengubah sistem satu parti kepada sistem pelbagai parti. Hari ini kita telah realisasikan sistem pelbagai parti ini. Pelbagai parti telah pun membentuk kerajaan pada hari ini. Tetapi kita mesti juga merealisasikan apakah hasil daripada perubahan politik ini. Perubahan politik dan sistem pendemokrasian ini mesti membawa kepada kesejahteraan rakyat. Mesti membawa kepada pembangunan yang lebih mampan dan inklusif. Mesti membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Itu maknanya perubahan yang kita harapkan. Seterusnya, DAP memainkan peranan yang berbeza pada hari ini. Kita menyambut ulang tahun ke-59 pada hari Selasa akan datang, 18 Mac. Tahun depan kita akan mencapai umur warga emas 60 tahun. DAP sudah dewasa, DAP sudah matang. Dan kini kita sedang menghadapi ataupun melalui satu fasa peralihan. Peralihan peranan daripada parti pembangkang tetap yang kita mainkan peranan itu dari tahun 66 sehingga 2008 ke arah peranan DAP sebagai rakan strategik dalam kerajaan. Sejak 2008 kita memerintah Pulau Pinang, Selangor bersama-sama dengan rakan-rakan komponen. Dan sekarang ini kita berada dalam kerajaan persekutuan. DAP akan terus menyumbang kepada kestabilan politik demi pembangunan Malaysia yang mampan dan inklusif. DAP akan tetap mempertahankan ciri-ciri kepelbagaian masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk Malaysia. Kepelbagaian dari segi kaum, budaya, agama, bahasa. Ini merupakan ciri masyarakat kita yang patut dan perlu kita pertahankan selama-lamanya. Dan sudah tentu, daripada sokongan akar umbi kita, kita akan tetap memperjuangkan hak-hak minoriti secara inklusif. Memang timbul pelbagai isu dari masa ke semasa. Pelbagai polemik timbul dari masa ke semasa. Ada orang yang kata DAP sekarang ini pemimpinnya dah jadi menteri, tak berani bersuara. Banyak isu dia tak berani cakap, tak berani nyatakan pendirian. Biar saya dah jelaskan pada hari ini. Hari ini kita berada dalam kerajaan. Pemimpin DAP bukan saja pemimpin politik, kita juga merupakan pemimpin negara. Ada caranya untuk bersuara. Bukan saja bersuara, kita kena berunding, kita kena berdialog, kita kena bermesyuarat. Yang paling penting, kita mesti cari jalan penyelesaian terhadap setiap isu dan polemik. Kalau setakat bersuara, menyatakan pendirian tetapi masalah tak selesai, apa gunanya? Sudah tentu kita akan tetap bersuara. Kita memainkan peranan kita dengan penuh bertanggungjawab. Tak ada satu isu yang kita tak selesaikan. Apa saja polemik, kita bawa dan Perdana Menteri membangkitkan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri. Saya bagi satu contoh yang saya nak dedahkan pada hari ini. Bagaimana kita uruskan sesuatu isu besar. Menteri Dalam Negeri ada bersama kita pada hari ini. Pada bulan Mac tahun lalu, 2024, kita nak membawa pindaan Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan warga negara. Ada satu klausa
berkenaan dengan frondering, iaitu KDN nak membawa pindaan supaya mana-mana bayi terbuang tidak akan diberikan kewarganegaraan secara automatik. Itu merupakan satu klausa, satu cadangan yang sangat kritikal, yang memang banyak pihak termasuk NGO mengkritik kerajaan, menyatakan bahawa itu tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Dan memang ahli-ahli parlimen, bukan saja daripada DAP, daripada rakan-rakan lain dalam kerajaan juga tidak begitu selesa. Saya berterus terang dengan rakan saya, Menteri Dalam Negeri. Saya bawa dalam mesyuarat CEC. Saya panggil semua ahli parlimen. Esok kita nak bawa pindahan ini. Saya bagi kebebasan kepada setiap ahli parlimen. Saya nyatakan, sekarang kamu undi. Sebelum kita masuk Dewan Rakyat, sekarang undi dulu. Saya bagi kertas putih kepada setiap orang. Undi secara sulit. Kamu setuju atau tak setuju? Selepas undian, hanya 4 orang setuju bawa pindaan. Semua yang lainnya hadir tak setuju. Selepas mesyuarat, dalam mesyuarat, saya menggulung, saya katakan, baik, saya menghormati kebebasan ahli parlimen kita. Sebagai Setiausaha Agong, walaupun saya menteri, walaupun saya Setiausaha Agong ketua parti, saya tidak akan memaksa ahli-ahli parlimen kita untuk membuat sesuatu keputusan yang mereka tak setuju. Sebab ahli-ahli parlimen wanita kita kata, I cannot go against my conscience. Saya masih ingat, ramai ahli parlimen wanita, mereka kata, saya ibu, kalau mana boleh saya biarkan seorang bayi terbuang itu, bukan salah dia. Ibu bapa dia salah. Letakkan dia di tepi jalan. Lepas itu dia hilang hak warga negara. Banyak kata, saya tak boleh menerima. Against my conscience. Baik, saya kata. Dengan keputusan itu, saya kata, saya akan terus berjumpa dengan Perdana Menteri. Kebetulan saya ada temu janji dengan Perdana Menteri pada malam itu. Saya bagi tahu kepada mereka, kalau saya tidak dapat meyakinkan Perdana Menteri, esok juga saya akan meletakkan jawatan sebagai menteri. Anda semua boleh bebas break ranks, you vote against on your conscience di dalam Dewan Rakyat. Saya bawa kepada Perdana Menteri. Bang Mat ada, Saifuddin ada, di Seri Perdana. Saya cakap kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya kata ramai ahli parlimen tak setuju. Saya tak kata saya akan letak jawatan. Saya tidak menyatakan apa-apa kata-kata ugutan bahawa saya akan tarik sokongan. Saya hanya kata Datuk Seri boleh pertimbangkan ke tidak. Sebab ramai ahli parlimen tak setuju perkara itu. Perdana Menteri menyatakan, dia tanya kepada Saifuddin, sangat pentingkah pindahan ini? Itu perkara yang sudah ada berpuluh tahun. Dia kata dia sendiri pun merasai bahawa dari segi kemanusiaannya mungkin kita perlu pertimbangkan. Tak sampai 15 minit perbincangan, Perdana Menteri setuju minta Menteri Dalam Negeri esok tangguhkan pindahan itu. Apa yang saya nak ceritakan pada hari ini? Yang pertamanya saya nak sebut kepada semua ahli DAP bahawa yang pertamanya, DAP tidak akan menggadaikan prinsip demi jawatan. Kalau ada suara tentangan daripada ahli-ahli parlimen, daripada ahli-ahli CEC yang tidak sehaluan dengan kerajaan, yang kalau saya tak boleh membawa apa-apa perubahan, saya sanggup melepaskan jawatan pada hari itu juga. Saya pernah jadi menteri, hilang menteri, jadi menteri kembali. Tak menjadi masalah. Tetapi pada masa yang sama, kita kena adil kepada Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin Demokrat. Datuk Seri Anwar Ibrahim is a Democrat. He will listen to arguments. He will listen to different opinions. Kena bawa kepada Perdana Menteri hujah yang kuat, hujah yang meyakinkan. Tetapi
bercakap dengan Perdana Menteri adalah skill dia. Ada arts dia. Betul tak? Kita rakyat Malaysia, rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Dengan Perdana Menteri mesti sopan. I pergi cakap dengan Datuk Sri, this is our opinion. Can you please reconsider? Takkanlah saya pergi cakap, Datuk Sri kamu tak setuju, saya tarik sokongan. Itu kurang ajar. Betul tak? Dulu kita pembangkang boleh cakap macam tu. Hari ini kita bersama-sama dalam kerajaan. Dulu kita boleh mengugut parti lawan, boleh mengugut Perdana Menteri sebab dia parti lawan. Hari ini kita berada dalam satu kapal. Beliau nakoda kita. Kalau tiap-tiap hari bagi amaran, bagi ugutan, nanti nakoda pengsan macam mana? Kapal hilang sesat nanti. Ada cara dia. Jadi kena faham peranan kita pada hari ini. DAP bukan tak berani bersuara, tetapi bersuara dengan strategik, bersuara dengan sopan, bersuara dengan cerdik. Yang penting kita selesaikan masalah. Tak ada apa masalah yang tak boleh selesai. Dan pengalaman saya dalam 28 bulan, isu yang hangat begitu, macam mana pun, bawa dalam kabinet, ada jalan penyelesaiannya. Isu garis panduan kepada orang bukan Islam terhadap golongan majlis yang dianjurkan oleh orang bukan Islam terhadap golongan Muslim, dibincangkan dalam kabinet. Perdana Menteri sendiri selesaikan isu itu. Itu contoh yang saya nak yakinkan para perwakilan bahawa hari ini kalau ada apa-apa isu sebagai Setiausaha Agung, sebagai anggota pentadbiran, kalau saya orang pertama keluar nak bantai rakan sejawat dalam kabinet, ada menteri cakap macam tu, jawab mungkin cadangan, jadi huru-hara, jadi polemik, saya terus keluar bantai dia. Menteri dengan menteri lawan. Ada war of words. Ada perang dalam media. Huru-hara kerajaan kita. Perdana Menteri menguruskan 19 parti dalam kerajaan. Kita mesti faham keadaan sekarang. Sebab pemimpin DAP bukan sahaja pemimpin politik, tetapi kita adalah pemimpin negara. Dan ini kod yang saya nak nyatakan kepada semua. Bukan sebagai pemimpin saja, kepada semua ahli DAP. We are not just politicians, but aspire to be nation builders. Kita bukan saja ahli politik, tetapi kita mesti berhasrat menjadi pembina negara. Sama-sama kita membina negara tercinta ini bersama-sama dengan Perdana Menteri dan semua kita. Saudara dan saudari, seperti yang saya katakan, kita telah menjadi sebuah parti yang besar. Parti kerajaan. Mempunyai 40 ahli parlimen, hampir 100 ahli Dewan Undangan Negeri. Dan sudah tentunya, apabila parti menjadi besar, masalah pun menjadi lebih besar. Ahli menjadi lebih ramai, isu pun lebih ramai. Sebab ada manusia, mesti ada isu. Ada manusia, mesti ada politik. Dan saya telah pun mengesan bahawa ada beberapa masalah yang mungkin timbul pada masa hadapan. Kita lihat di merata dunia, semua parti politik, mengapa ada masalah dalaman? Puncanya salah satunya ialah dari segi pemilihan calon. Sebab sekarang ini, kita nak bertanding 100 lebih kerusi. Tapi yang nak jadi calon 1,500 orang. Mungkin 3,000. Nak pilih 100 lebih saja jadi calon.
Jadi sudah tentu akan ada pergaduhan, ada pertikaian apabila mereka tak terpilih. Dan saya telah lihat bahawa simptom-simptom ini mula timbul dalam parti kita. Itu sebabnya sebagai Setiausaha Agung, saya tak boleh membiarkan penyakit ini menjadi pandemik. Sebelum menjadi pandemik, mesti ada vaksin disuntik dalam parti kita. Itu sebabnya saya nak membawa perubahan dan reformasi dalam parti kita. Yang pertamanya, kita mesti membina satu mekanisme penilaian calon yang lebih sistematik dan telus. Biar semua orang tahu mengapa mereka dipilih ataupun tidak dipilih. Ada satu sistem penilaiannya. Sudah tentu, pimpinan tertinggi kena membuat keputusan. Tetapi keputusan mesti berasaskan kepada satu sistem penilaian yang semua pihak mesti terima. Yang keduanya, saya nak umumkan bahawa kita mahu menginstitusikan jawatan kuasa pemilihan calon dalam perlembagaan parti. Ada pihak mengatakan bahawa jawatan kuasa ini tak ada legitimasi sebab tidak ada tertera dalam perlembagaan. Tak ada masalah bagi kita, kita letakkan jawatan kuasa ini dalam perlembagaan parti supaya perlembagaan parti memberikan legitimasi kepada jawatan kuasa pemilihan ini. Sudah tentunya ini melibatkan pindaan perlembagaan parti. Kita tak akan membuat pindaan pada hari ini. Kita perlu membahaskan lagi, membincangkan, mencari mekanisme terbaik dan dalam tempoh 18 bulan ini antara kerja yang mesti diselesaikan oleh jawatan kuasa eksekutif tertinggi yang baru, CEC yang baru, dan bawa balik untuk pindaan perlembagaan parti dalam Konvensyen Kebangsaan pada 2026, 18 bulan daripada sekarang. Yang keduanya, saya nak mencadangkan supaya kita mewujudkan secara rasmi beberapa jawatan baru dalam struktur CEC dan dimasukkan dalam perlembagaan parti. Kerana kita sudah ramai pemimpin sekarang, perlu ada mengkhususkan tugas dan peranan mereka. Dan untuk mengelakkan bahawa pemimpin DAP dilabel sebagai tidak bersuara ataupun mengekang hak bersuara, saya mencadangkan jawatan Ketua Parlimen DAP dimasukkan dalam perlembagaan parti. Dan jawatan ini mesti dilantik dari kalangan bukan anggota pentadbiran apabila parti berada dalam kerajaan. Maksudnya, menteri dan timbalan menteri tak boleh memegang jawatan ketua menteri. Jadi selepas CEC ini, Saudara Komeng, maaf, kita nak pilih ketua parlimen yang baru. Sebab dia dah jadi menteri, sangat sibuk. Dia kena jaga ramai orang, kena jaga bina rumah, kena jaga bomba. Jadi jaga ahli parlimen, biar orang lain jaga. Dan mewakili parti untuk menyatakan pendirian parti without fear or favor dalam Dewan Rakyat. Supaya ada pengasingan. Ini nak diinstitusikan dalam perlembagaan parti. Yang keduanya, pengarah strategik. Kita tahu ada rakan sejawat kita daripada Parti Keadilan, ada pengarah strategik. Jadi, kalau mesyuarat Pakatan Harapan, kadang-kadang Datuk Saifuddin tanya saya, siapa pengarah strategik? Kita punya strategis biasalah Liu Cintong. Tapi, dia bukan jawatan rasmi. Jadi, pengarah strategik ini perlu diinstitusikan. Begitu juga sekarang ini kita terlibat dalam penggubalan dasar-dasar kerajaan. Jadi parti juga kena ada satu sistem yang lebih baik supaya kita dapat membincang dan membahaskan dasar-dasar yang nak dilaksanakan oleh kerajaan supaya ia tidak bertentangan dengan prinsip perjuangan parti. Jadi pengarah dasar juga akan diwujudkan. Dan yang keempat, untuk memastikan DAP sentiasa bersedia untuk pilihan raya, kita nak mewujudkan jawatan pengarah pilihan raya secara rasminya dalam perlembagaan parti. Seterusnya,
DAP adalah sebuah parti yang progresif. Kita mengangkat kedudukan wanita. Hari ini saya nak mencadangkan bahawa ketua wanita DAP akan dilantik sebagai anggota tetap dalam jawatan kuasa pemilihan calon. Sebab wanita selalu kata, ini lelaki pilih calon, tak mempertimbangkan wanita. Kita letakkan ketua wanita duduk dalam jawatan kuasa pemilihan calon. Tak kira siapa, dia ikut jawatan. Siapa jadi ketua wanita, dia duduk dalam jawatan kuasa itu. Itu namanya reformasi institusi. We institutionalize the role of the women chief. Dan seterusnya, 30% calon wanita di peringkat kerusi parlimen wajib dilaksanakan dalam PIU ke-16. Ini bukan lagi janji, ini bukan lagi komitmen, ini wajib dilaksanakan dalam PIU ke-16. Sekarang kita ada 40 ahli parlimen. Kita sekurang-kurangnya akan mempertahankan 40 kerusi ini, kalau tak lebih. Sudah tentu kita nak lebih lah. Nanti perundingan kerusi dengan Saifuddin lain cerita. Okay. 40 kerusi kekal. Paling kurang kita mesti ada 12 calon parlimen wanita. Sekarang kita ada 10 ahli parlimen wanita. Maksudnya ada tambahan sekurang-kurangnya 2 ataupun lebih. Jadi ini mesti kita laksanakan dalam PIU yang ke-16. Selain daripada wanita, kita tak lupa juga golongan muda. Anak muda merupakan masa depan negara dan juga parti kita. DAP adalah sebuah parti yang sentiasa menghargai peranan anak muda. Kita mesti menjadi parti yang didekati, disenangi oleh anak-anak muda. Kita berani meletakkan calon daripada golongan anak muda. Dalam sejarah kita, ini merupakan satu track record yang begitu cemerlang. Bermula daripada saudara Lim Kee Siang jadi ahli parlimen pada umur 28. Saudara Lim Guan Eng 26 dah jadi ahli parlimen. Saya jadi adun 27 dan ramai lagi. Pada tahun lepas, Pilihan Raya Negeri Kecil Kuala Kubu Baru, kita meletakkan seorang calon wanita muda berumur 31 tahun, Pang Sok Tau, dan menang secara bergaya. Ini membuktikan bahawa DAP mesti berani memberikan peluang kepada anak-anak muda. Saya nak bagi cabaran kepada DAPSI supaya ketengahkan calon untuk dipertimbangkan yang kurang daripada 27 tahun. Tetapi bukan saja usia muda lah. Kena ada bakat, kena ada keupayaan melaksanakan tanggungjawab dan tugas. Dan saya harap ada calon semuda 20-an akan diletakkan sebagai calon DAP dalam PIU yang akan datang. Seterusnya, saudara dan saudari, saya tahu isu ini telah lama dihangatkan, iaitu isu anugerah. Sebelum ini kita ada dasar tidak membenarkan mana-mana wakil rakyat DAP menerima anugerah, datuk dan sebagainya. Tapi sekarang setelah hampir 17 tahun kita berada dalam pelbagai kerajaan negeri dan dalam kerajaan pusat sekarang ini, kita sudah tentunya perlu melihat balik syarat-syarat ini dalam dasar kita. Tak boleh terlalu ketat kerana ada kala ada sultan yang ingin menganugerahkan Datuk Syif kepada wakil rakyat kita. Contohnya Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Tunku Sultan Selangor bertitah secara terbuka nak bagi anugerah datuk kepada Ng Swee Lim. Tunku Sultan Selangor ucap secara terbuka, dia kata Ng Swee Lim 5 penggal, nak bagi datuk dia. Kalau ikut syarat parti tak boleh terima.
Kalau Eng Sudim tak terima, dia derhaka. Jadi Eng Sudim terpaksalah. Bukan terpaksalah, dia memang nak pun. Tuanku bagi, Tuanku tita, Tuanku anugerah, kita menjunjung kasih Tuanku. Jadi kalau ada syarat yang terlalu ketat, mungkin kita sedikit kasar. Jadi kita longgarkan. Dan saya nyatakan, saya bukan minta Datuk Syed. Dan memang Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat ketat dalam penganugerahan. Dan saya tak minta apa-apa, saya rasa saya kekal sebagai encik saudara. Tetapi kalau ada mana-mana wakil rakyat yang dicadangkan oleh Tuanku Sultan ataupun yang di-Pertua Negeri, ia perlulah dibentangkan kepada CEC untuk dipertimbangkan secara case-to-case basis, secara lebih lunak, secara lebih fleksibel. Jadi kita akan bincangkan dasar yang lebih longgar ini. Tetapi sudah tentu perlu ada syarat. Kita pun tak mahu ada budaya di mana nak masuk DAP tak sampai 3 bulan, minta menteri-menteri, minta ahli esko, cadangkan ahli-ahli menjadi datuk. Itu bukan budaya kita. Jadi itu sesuatu yang kita perlu elakkan. Jadi sudah tentu ada syarat dia. Tetapi saya harap ia dapat dibincangkan dalam CEC yang akan datang. Dan dasar yang lebih fleksibel ini dapat kita laksanakan untuk masa hadapan. Tidak lupa juga kita ada Datuk Chan Fong Hing, timbalan menteri kita. Ada Datuk Jinja pun, menteri daripada Sabah. Dan sudah tentu ada beberapa lagi yang telah pun dianugerahkan. Yang lain yang telah bersara itu memang kita sangat menghargai anugerah yang diberikan oleh Tuanku, terutamanya kepada Tan Sri Lim Kee Siang. Itu sesuatu yang merupakan penghormatan tertinggi kepada DAP yang kita menjunjung kasih Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saudara-saudari, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, kita tak pernah lupa kepada veteran kita. DAP sampai ke hari ini adalah atas usaha dan titik peluh begitu banyak pemimpin-pemimpin veteran kita. Salah satu telah meninggalkan kita lebih 30 tahun. Tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-30 permergian mendiang Pi Patu yang meninggal dunia pada bulan Julai 1995. Tahun ini genap 30 tahun. Jadi untuk memperingati Pi Patu, yang mungkin ramai daripada anak-anak muda kita, ahli-ahli baru kita, yang tak kenal beliau, sebab beliau meninggal sebelum pun 30 tahun. Ramai sekarang yang masuk parti mungkin kurang daripada 20 tahun, yang tidak mengenali siapa beliau Pi Patu. Pi Patu merupakan seorang perjuang parti yang sangat hebat, seorang ahli parlimen yang cukup lantang, memperjuangkan hak golongan minoriti dan golongan tertindas, terutamanya kaum India. Untuk memperingati sumbangan mendiang Pi Patu, parti akan menubuhkan satu tabung pendidikan mendiang Pi Patu untuk membantu pelajar-pelajar daripada keluarga miskin, terutamanya daripada estate-estate di seluruh negara. Akan kita bincangkan mekanisme dan diumumkan dalam masa terdekat. Dan terakhir, saya nak sekali lagi bagi pihak CEC menyatakan penghargaan kepada ahli-ahli CEC yang tidak bertanding dalam Kongres pada hari ini. Saudara Tan Kok Wai yang telah berkhidmat dalam CEC selama 36 tahun. Saudara Fong Kui Lun 34 tahun. Saudara Kula 29 tahun. Dan saudari Jenny Lasimbang 8 tahun. Tapi saya nak tegaskan mereka belum bersara lagi. Bukan bersara, hanya tak bertanding CEC saja. Saudara Tan Kok Wai dan saudara Fong Kui Lun tetap ahli parlimen
Saudara Memkula masih berkhidmat sebagai timbalan menteri. Bukannya esok mereka terus bersara, ya. Jadi jangan ada salah faham. Mereka tetap akan berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada parti, apa-apa pun. Kita ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada pengorbanan mereka. 再一次，我要感谢我们几位的元老同志，他们的付出，他们对党的服务，对党的忠心，值得我们年轻一辈的学习。所以我希望各位代表们，今天的代表大会虽然有党选，但是这个是我们家人的选举，不应该有任何的纷争，任何的结果。行动党只有一个，火箭只有一个。我们大家一定要团结起来，应对以后所有的挑战。无论什么的结果，我们大家都要确保火箭永远升空。火箭万岁 ！Hidup DAP！ Hidup DAP! Hidup DAP! Terima kasih dan selamat bersidang. Terima kasih kepada saudara